Guys, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Rizal Suhaili Channel. So hari ni guys, kita buat persiapan. Tak lama lagi kita akan berkampung di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sempena apa guys? Sempena mesyuarat Dewan Undangan Negeri nanti untuk tahun penggal ini yang ketiga. So alhamdulillah kita diberi mandat, diberi peluang untuk cater kali ini. Which is ada 3 level. So alhamdulillah. So sekarang hari ni tim-tim tengah buat persiapan. Kita ada beberapa hari lagi untuk bermulanya persidangan. So kita akan start loading. Dan hari ni tim-tim tengah kumpul semua equipment, plate-plate yang harus dibawa ke venue. Yang ni memang agak tough, tapi kita tetap bersemangat guys. So kita tengok apa yang berlaku pada hari ni. Untuk vlog yang pertama, sempena kita dapat cater di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Jom. Yo, click that button, don't be shy. Join the crew, we're flying high. Life vlogging, chef, dreams in sight. Rizal Suhaili working all night. Subscribe, it's your cue. So barang-barang kita orang akan kumpul dulu. Selepas kumpul semua barang ni guys, kita akan tagging satu-satu. Kita akan tagging semua ni supaya kita tahu barang tu untuk apa yang senang di verify guys. Jom kita tengok kat luar. So plate-plate pun dah ada yang sudah di tagging guys. So final nanti diorang akan letak tagging keseluruhannya guys. So ini adalah store penyimpanan. Mana budak saya tadi guys. Kita terpaksa membahagikan tim-tim. Ada yang buat preparation untuk function esok, ada yang buat persiapan untuk dun. So kita ke bakery kitchen. Apa yang budak-budak dekat kitchen buat sekarang. Tengok sis kita bawa balik team building, tengah buat persiapan guys. Akak comel. Tengok. Sepatutnya ada orang tolong untuk persiapan tu, tapi kita kena bahagikan tim. Sementara yang lain tengah buat persiapan. So dia buat mise en place dulu. Hi sis. Hi, good morning chef. Morning. Ni guys, semua barang-barang yang diambil. Ada lagi guys, banyak lagi. Dia orang tengah kira-kira lagi guys. Ni pura-pura kira ada ni guys. Wacak tulisan kimi. Oh, ya cak. Apa dia? Oi mak. Eh, awak video. Saya dah kenangan tu enggak. Guys, ni makanan tengah hari. Tengah goreng buntut ayam guys. Bukan selalu guys. Saya sekala makan nyaman. Itu sis. Ni sis ni memang tidak miss dalam saya punya video guys. Pokok ada. Yes. Blend lah. Baiklah. So guys, ni adalah makan tengah hari kita pada hari ni. Buntut ayam, sambal mangga dan kuah kari guys. Jom kita makan dulu. Macam tu Cek bakul kasih kita tempat nyaman. Semua ikut macam bakul ya. Nyaman kita ngangkatnya. Makin banyak bakul sedahal, janji barang kemas. Sikit bakul ajak dia ambil kotak. Banyak di bakul kita oi. Ada van sih. Ada van, kita pergi ngambil bakul. Ben amat ben baru. Oh.
Cara dia buat RM40 dia kan? Pakai untuk ya. Kevin. Mana barang dekor, barang pakai display, barang display jangan dicampur dengan barang tu ya. Kaca pendah. Jadi kita apa tu pada orang nyaman langgar barang bawan. Baju untuk mudah. Bakul saya bagi, bakul biru saya lagi. Ambil sini lah, pergi ambil. Rajesh keluar dah kah? Ni cepat ingat. Off ah? Off ah? So guys, sekarang kita nak pergi convention center sekejap. Nak pergi ambil bakul. Bakul tak cukup tadi guys. So kita pergi ke PCC Demak, ambil bakul bersama tim kita guys. Hujan lagi. Okey, kita telah sampai ke convention center. Sekarang sama-sama tim nak cari bakul-bakul untuk menyimpan semua peralatan guys. Dah kunci. Wow. Hari dia nak hujan. Fanfare sampai habis dah habis oh? Ha? Oh dah habis dah? Assalamualaikum wa ibadillah salihin. Ni guys. Ini kita dah kumpul siap-siap hari tu. Diorang dah cuci siap-siap. Ini untuk level 1, level 2, level 5, level 4. Yang ni untuk level 7 dua. So dengan mungkin kita akan bawa kita punya troli tu 3 tier. Dia pun dah siap-siap, kita dah bawa microwave semua dah untuk dibawa ke Dun nanti guys. So yang perlu sekarang adalah bakul. Bakul kita perlukan supaya penyimpanan barang lebih kemas. Berapa ringgit bakul mbak? Okey. Supaya dia lebih efisien. Cukup lah. Ya. Tu guys. Cukuplah bakul-bakul yang dibawa. Ni badan kecil. Tenaga macam naga. Diorang dah bersama saya dah bertahun-tahun guys. Tak payah cakap, semua tahu dah. Cukup? Untuk tadi kunci ya. Baik. So bagaimana perasaan anda? Baik dah. Good dah. Bus ada ikut bus. Kalau bus ada tadi ni di interview aku malu-malunya. Kimen lah. Okey, jom kita guys. Kita balik semula ke hotel. Tak lama, ambil bakul tu je guys. Lepas tu dah tutup lah pintu. Dah. Jadi ya, sorry mbak tu ajak lagi nak. Okey. Ngam. Tu ajak dia nak. Okey guys, begitulah pada hari pertama persediaan kita nak buat operasi di Dun. Tak lama lagi. So begitu yang kita dapat buat hari ni. Sebab lori kita tak dapat guna, nak loading dulu sebab diorang nak kena ambil barang. So kita terpaksa postpone keesokan hari dia. So jumpa the next vlog guys. So terima kasih dan like dan subscribe Izzat Channel. Belum like, subscribe, jom. Terima kasih. So jumpa lagi.